Ada apa? 3 hari tak keluar rumah dan siling berdarah, penyewa terkejut temui mayat di unit atas. Oh. Dia tak keluar rumah 3 hari. Seorang lelaki warga Emas dipercayai sudah 3 hari tidak keluar ditemui meninggal dunia di sebuah rumah kedai di huninya. Penemuan jasad itu mengejutkan orang ramai terutama penyewa yang mengadu kepada pihak berkuasa berhubung bau busuk dan titisan cecair dari siling biliknya. Menurut penyewa terbabit, unit di tingkat atas dihuni seorang lelaki warga Emas yang tidak kelihatan sejak 3 hari lalu. Dalam video dimuat naik, dilihat sepasukan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bersama polis Diraja Malaysia kemudiannya bergegas ke lokasi dan memecah masuk unit berkenaan sebelum menemui mayat mangsa di dalam sebuah bilik. Pun begitu, punca kematian tidak diketahui namun beliau menitipkan pesanan agar selalu berhubung dengan ibu bapa terutama mereka yang tinggal bersendirian dan berjauhan daripada anak-anak. Meninjau di ruangan komen, rata-rata warganet menyifatkan penemuan titisan darah dari unit atas itu adalah salah satu asbab berbentuk pertolongan daripada Allah buat si mati agar jasadnya dapat disemadikan dengan sempurna. Ini kerana mangsa meninggal dunia di kawasan rekahan yang menyebabkan darahnya menitis ke unit bawah rumah dihuninya. Ada apa? Darah menitik. Darah menitik. Bila mau usul, asal milik ada pakcik tua dulu. Oh. Dia tak keluar rumah 3 hari. 3 hari dah tak keluar rumah, pakcik. Keluar lah pakcik. Pintu tak nak buka. Pintu tak boleh buka. Tak berani nak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dia tengok ni bang dah aku. Bawa aku. Apa mau nak ikut? Dah nak mau. Pintu yang mana yang tak boleh buka? Yang sana. Nak atas tu, masa ni. Ni dalam ni dah sampai atas. Masuk di sini. Ni rumah dia lah. Mungkin dia pun. Oh, darah. Ada darah dari atas. Dalam apa? Dia rasanya takut. Dia duduk seorang? Orang. Apa yang awak tunjuk? Ada darah. Darah tu dalam menitik tu. Lagi tengok dulu pintu dia macam mana. Boleh cek. Lalu orang ni ada duduk sana. Dah 3 hari nak. Lumpet. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kat sana je. Sebab darah dia menitik ke bawah.